Selepas aktiviti mencari kerang di Pantai Morib, di channel Syarul Channel Carry, Dot laluan pulang, saya terus menghala ke Pantai Bagan Lalang kerana isteri teringin makan lokan. Kebiasaannya spesies ini ada di kawasan bakau lumpur dan kawasan bakau yang dimasuki air. Semoga pada video kali ini saya dapat menunaikan hajat isteri. Mari sama-sama kita saksikan pencariannya. Adakah mudah untuk saya dapatkan spesies ini? Atau sebaliknya, sentiasa menanti di mana-mana sudut celah-celah akar dan dahan-dahan yang telah reput di atas pokok ular-ular? Berpisah pandangan mata menjadi faktor penting dalam aktiviti ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Bertemu kembali kita dalam Syarul Channel 88.2. Okey, pada petang hari ini sebenarnya saya baru balik daripada mencari kerang dekat Pantai Morib. Sekarang saya berada dekat Pantai Bagan Lalang, sahabat. Bagan Lalang. Ini pot baru. Pot baru, sahabat. Tengoklah keliling dia. Ini dulu rumah-rumah dulu dah dibersihkan. Kawasan sekarang ni macam ni lah, sahabat. Cantik, dah bersih lah. Okey, pada video kali ini saya mencari teringin nak mencari kerang. Kerang pula, lokan pula, sahabat. Teringin nak merasai. Okey, pada video kali ini ada yang teringin dan merasai lokan. Okey, jom kita teruskan dengan pencarian kita pada petang hari ini. Sebab isterinya hamil. Ya, isterinya hamil lah. Okey, jom kita teruskan dengan pencarian. Ada ke? Tak tahulah, sahabat. Kita cuba ni. Kesian nanti baby kan. Hamil. Okey, dah jumpa dah. Dah jumpa. Kuih tak ya? Tu dia, sahabat. Oh. Mantap padu. Lagi satu. Buang. Mantap padu. Comel lah. Jom saya nak pusing dulu sebelah sana. Tak tahu ada ke. Ada ini bangkai. Tak ada lah nya. Okey, jom kita teruskan. Saya nak cari dulu kawasan sana. Mana tu ada, sahabat. Okey lah, sahabat. Dah jumpa dah, sahabat. Itu dia. Itu dia kan. Ni dia. Alhamdulillah ada, sahabat. Mantap padu. Macam mana? Okey lah, dua nampak kan. Mantap. Besar saiz. Padu. Ada lagi lah. Ni besar ni. Tambah. Lokan timbul-timbul. Mana? Dua. Kali dua besar. Kita cari dulu. Ada lagi kalau lokan timbul-timbul macam tadi tu. Senang sikit cari lauk. Saya nak off video jap. Okeylah, sahabat. Jom kita teruskan lagi dengan pencarian kita. Ada ke? Lain agak lain sikit. Okey, kita masuk sahabat. Kita masuk kejap. Agak macam gempa bumi jugalah. Itu hari sebelah sini ada. Itu hari ada ke? Tak tahulah. Macam tak ada lah. Tak ada lah, sahabat. Jom kita alih lagi dulu. Okey lah, sahabat.
Tak nampak Tak nampak ni siapa. Hei. Padu Padu. Ada juga lah. Sini lagi ada lagi apa? Nampak sorok menyorok menyorok lah dia. Saya daripada pantai sana memang tak bawa apa-apa lah kan. Okey lah sahabat. Macam ada, macam ya dan macam bukan. Yelah. Tu nampak sahabat. Dah berubah sangat dah ni. Aduh. Ya Allah ya Tuhanku, besar juga lah. Ada jugalah rezeki. Tu anak isteri. Ada lagi satu Isteri ni lagi hamil kok. Isterinya Isteri dia sedang hamil. Aduh. Janganlah begitu. Sudah cukup dah itu. Dia mengidam mau makan lokan ni hari-hari. Kan? Ya. Jangan sahabat. Ini jauh sikit lah. Mana tadi? Aduh. Mana tadi? Ada ke? Ada ni. Sini yang betul. Yang betulnya kat sini. Tu. Yang dia ke atas je. Tu dia. Kamera je boleh pergi. Orang tak boleh pergi. Aduh. Mantap aduh. Alhamdulillah ada Jom kita teruskan lagi. Ada lagi kat tepi-tepi tu. Mungkin lah kot. Okeylah sahabat. Jumpa lagi satu. Alhamdulillah. Laut mana? Ya Rabbil Alamin. Kuntung. Oi, ada lagi besar. Wih. Tak lah nampak Ada lagi satu tu besar. Wih, mantap sangat lah. Cuba teka laut banyak. Dia. Anak. Dah. Dah keleleh. Kalau Keleleh, penting. Ambil dik. motor ke. Lain tak ada pula. Lag. Sah, payah. Payah sikit lah. Ambil dekat kayu-kayu. Senang lah. Mantap. Aduh. Jom, kita teruskan lagi. Okeylah sahabat. Ini dia. Mantap padu. Ada jugalah. Wih. Jarang-jarang ada. Di satu kawasan satu kawasan satu. Ini di bawah pokok duri sahabat. Kawasan ni memang padu sahabat. Memang padu Aduh, dia kawasan pokok berduri. Pandai betul ni. 4 biji ni ada kat sini. Nampak tu. 1 2 3 4 dah apa Wih, banyak Banyak Tu, dekat hip punya jok tu. Dekat hip. Kat situ ada juga lah. This one. Kaki hip. Aduh. Ada memang. Tapi itu dah terbuka sayang. Belum makan dulu. Jap. Ni pun ada. Alamak, kecilnya. Apa tu? Yang ni kecil. Yang ni dah mati dah. Penuh hari itu tu kot kan? Ni, satu lagi. Aduh, panas tu. Tu ada satu lagi. Boleh lah tak sahabat. Boleh lah. Sebelah mana pun ada. Mantap sangat lah. Tempat ni padu sangat. Tong tu. Okey dah. Ni. Baru tadi kita jumpa kat belakang tadi. Ini kat depan dia sahabat. Ya Allah. Lelap. Ni kat depan dia sahabat. Ni ada lagi. Padu. Lepas tu ni. Tuntung kat sana dulu jap. Tuntung kat sana. Tuntung Ya Allah hai. Tuntung dulu tuntung. Asli campur Melayu. Tuntung pun ada. Tuangkan dulu pun ada. Ada jugalah sahabat. Wih. Wah, Umar tengah buat live Dia daripada atas aja. Daripada atas pokok sana.
Ada Tu ke? dia. Ada, memang ada. Cari dulu. Ini ada lagi satu. Korek. Kalau sebut mata kelanjangnya nampak ah. Mata kelanjang ada satu. Sama dengan orangnya lah. Ini ada satu. Mata kelanjang. Bergurau Bergurau. Dua. Kerang. Sabar. Dua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 biji. Tu tadi dekat kaki hit tadi. Mana? Dekat kaki hit tadi ada ah. Dah ambil dah lah. Dah ya, cari balik. Ada apa? Ada apa? Nah, Cari lagi. cari lagi. Apa mata Allah. Jumpa lagi. Dekat sini-sini je barang ni. Nyuruk. Kak dulu. Anjal. Mana budak tu? Dah ada. Aduh. Suspension betul lah. Sekejap, sebelah sana tengok dulu. Saya kena tengok keseluruhan dulu. Nanti baru kita pergi alih tempat lain. Sebabnya rugi dan susah. Ada ke? Nampak kan? Tak nampak kan? Okey dah, jom skip. Alhamdulillah sedap. Okey lah, jom. Sekejap ya, kejap. Sabar. Ini jumpa daripada jauh saja Tapi saya tak boleh menapak ke sana. Nak pinjam kasut isteri tak bagi. Satu. Sebelah sini ada satu. Dua Isteri yang nampak, saya tak nampak. Alhamdulillah ada. Nah. Tengok ada lagi apa? Apa? Sedap sangat. Ingat nanti nak order 9 lagi. Oh boleh. Syarul dia merawai hari. Aduh, baru pijak dah, aduh meladu lah. Saya dah nampak dah ni tadi. Satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tu dia, sabar. Satu. Ada. Ini dua, sabar. Sekali dapat dua. Tempat ni dah tertimbus lah, sahabat. Mungkin lokal-lokal ni semua dah beralih arah dan keluar. Tak ada lah. Mungkin kat tepi-tepi sana ke kan? Kerana dah berhari-hari dia dah masuk sini lah tu. Kita dah lambat. Tak ada. Jom, saya nak pergi sebelah sana pula. Tepi-tepi sebelah sana. Tak sempat nak pergi ke sebelah sana. Saya nak pergi sebelah sini. Cuba tengok, dah ada dah. Cuba tengok sahabat. Ada lah, alhamdulillah. 2 biji sekali. Sekejap, saya nak keluarkan ni dulu. Ada lagi tu. Tu ada lagi tu. Anya. Anya. Uish. Ni dia sahabat. Oh, 1 2 3 belakang kaki Woi. Dah 5 dah. Saya kena keluarkan dulu. Ada lagi ke? Tak tahulah sahabat. Tak tahu. Dalam tu mungkin ada. Cek dulu sebelum keluar. Jap. Ayo ambil tu je. Cepat tu. Okeylah sahabat. Pencarian kita petang ini alhamdulillah. Setakat ini saya nak cari lagi sahabat. Woi. Ini dah 2 tong Tadi saya keluar dah 2 tong. Tu baru lagi dia punya apa. Ini anak saya buat main. Jom kita teruskan lagi dengan pencarian. Rasanya ada lagi kot sebelah sana. Tak tahulah. Jom kita cuba lagi. Cuba lagi. Oh, ada lagi sahabat. Ini dia. Tu lubang dia tadi. Saya jumpa.
Sana satu lagi. Mana ni? Dia tak jauh pun. Wait, jauh. Besar ni. Besar. Dua. Ada lagi ke? Tak tahu lah kat dalam tu. Ada ke? Tak ada lah ke? Masuk lagi. Jom. Mata kita ni kadang-kadang tak nampak. Tak ada. Tak ada. Apa? Pendapatan kita setakat ini sahabat. Tadi dah kena time warp lah. Saya pun tak tengok. Dah, kita tengok dulu. Tengok kalau Sini tak tahulah ada kita tu. duduk dalam ke tak? Tak ada. Ada? Tak ada. Tadi sayang lah, rugi. Kau sayang? Rugi tadi. Kak belah. Tak dapat nak rekodnya. Tak dapat rekod. Apa? Ya, Betul habis? setting tak betul. Tengok sana dulu. Tak ada Jom masuk dalam sikit. Nampak ni. Masuk dalam ni sikit. Kalau tak ada juga. Ada. Ha? Sini pun ada juga. Ya ah. Isteri tanya kat sebelah sana tadi banyak kan bang? Kau sebelah tanah tadi ada. Itu dia. Tak ada pun. Ya, memang tak ada. Tak ada sebab kita tak nampak. Banyak nyamuk. Biasalah. Ada. Tak tahulah. Dah nak penghabisan dah pun. Nanti kita tengok hasil sahabat. Nampaknya sepanjang pencarian ni gayanya macam tak ada. Sebelah sini pun tak ada. Ini kita dah pergi. Okeylah, jom kita tengok hasil. Sesakat dah ada je. Tadi dah dapat berapa? 7-8 biji jugalah. Penuh. Penuh tong. Penuh tong kita kan. Ni ada satu. Itu tu. Ha, tangan Hino. Ha, korek. Kecil lah hanya. Okey dah, jom kita cuci dengan air pantai. Sahabat, air pantai dia. Ada jugalah. Mana nak dapat macam ni. Alhamdulillah, syukur. Saya ada rezeki sahabat. Jom kita pergi cuci dulu. Lepas tu baru kita tunjuk hasil. Dah semua okey kot. Air dia cantik tak? Boleh lah. Yang mana lah. Okey, kita cuci dulu. Pasal. Mantap apa tu? Ni saya dah lubangkan dia. Kalau tak dapat ni. Banyak ni. Alhamdulillah lah, syukurlah rezeki ya, sahabat. Kalau saya nak cuci sana nanti air pasang sahabat. Sekarang ni air tengah pasang. Jadi saya pergi kat pantai Murid pun air pasang dah. Tak sempat. Kata Murid air pasang. Macam ni kita gulik-gulikkan je. Pasir terus. Tak payah nak gosok-gosok lah. Pasir ada. Dekat pasir-pasir je. Ada kat... Tengok berapa banyaknya. Ni kotor lagi, tak boleh nak review lagi. Cantik. Siputnya pada. Okeylah sahabat. Ya dah. Okeylah sahabat. Banyak sahabat. Tak terkira. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
adalah dalam 60 biji adalah lebih kurang sahabat. Saya pun malas nak kira lah sahabat. Janji ada lah. Dalam 5-6 kilo ada ni sahabat. Mantap. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Syahrul Channel 88 second. Dan kita akan bertemu kembali di video yang seterusnya. Okey, sampai kita bertemu kembali. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Alhamdulillah, setengah lagi perjuangan kita. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hasil kita. Waduh.